Macam mana saya mula simpan emas tuan-tuan? Okey. So saya mula simpan emas tuan-tuan tahun 2021. Kenapa saya mula simpan emas? Sebenarnya sebelum ni saya tersalah cara simpan. Bagi orang yang makan gaji ke bekerja sendiri macam saya sendiri, diri saya sendiri tuan-tuan, saya dah buat potongan gaji setiap bulan. Okey, buat auto debit masuk saya punya tabung haji setiap bulan. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, saya tak boleh nak mengekalkan simpanan saya dalam bentuk tunai dalam tabung haji yang saya buat potongan setiap bulan tu. Potongan tu tak pernah gagal, memang setiap kali dapat gaji memang terus masuk secara automatik dalam saya punya akaun tabung haji. Masalahnya selepas setahun tak ada pun yang terkumpul, malah semakin berkurang. Jadi alhamdulillah pada tahun 2021, jadi terdetik dekat saya dekat masa tu untuk mula simpan emas. Mula-mula saya mula buat keputusan dengan RM100 saja tuan-tuan dengan akaun Gap. Okey, dengan akaun Gap saya bermula RM100. Lepas tu saya tambah ilmu, kan dengan public gold kan, kalau kita menyimpan emas bukan saja jual, kita beli emas, kita akan dapat ilmu, dapat info. Itu kelebihan bila kita menabung dengan public gold tuan-tuan, bila kita membeli emas dengan public gold. Jadi introducer saya selalu bagi info, saya pun mencari ilmu apa semua. Rupa-rupanya kita semua, saya sendiri boleh menyimpan emas lebih konsisten setiap bulan. Sebelum ni simpan RM100 setiap bulan, selepas 10 bulan tak ada RM1,000, tetapi bila simpan emas, alhamdulillah 1 gram setiap bulan. Dalam masa setahun saya berjaya simpan minimum at least 12 gram. 12 gram tuan-tuan, kalau pada 2021 dulu 5,000, hampir 5,000 lah, 5,000 lebih harganya. Hari ni tuan-tuan kalau 12 gram dah 6,000 lebih. So itulah permulaannya bagaimana saya buat keputusan untuk mula simpan emas, sebab simpanan tunai asyik terbocor, jadi saya ubah cara saya simpan nak elakkan simpanan saya daripada terus terbocor. Okey, semoga menjawab soalan.